Sekarang saya umur 45 tahun this year. So next 5 years dah 50. Dan next 15 years 60, cepat kan masa berlalu kan. So kenapa saya sentuh benda ni? Sebab bila kita dah umur 40 tahun ke atas ni, kita tak boleh buat mistake dah. Cannot afford mistake pasal masa tak menyebelahi kita. Yelah, kalau kita umur 20 silap, betulkan balik 5-10 tahun pun baru umur 30 tahun kan. Kalau 30 tahun silap, betul balik pun ada umur lagi 5 ke 10 tahun, baru 40. 40 ni tak boleh main-main. Pasal satu, ada komitmen anak sekolah kan, kita punya yalah fixed expenses, rumah apa semua, kereta kan, kita punya pasangan. So benda-benda macam ni dia kena ambil kira. Kita kena afford buat mistake kalau kita umur 40. Jadi kita kena protect sistem, bukannya macam melabur tanpa hala ataupun guna high risk ke. Dan kalau kita umur dalam 50, 50 lagi lah franchise. Pasal apa? Pasal dia peak lah ataupun prime umur tu. Ialah bukan saja dari segi mental, tapi dari segi kekuatan kewangan biasanya. Most people lah kekuatan kewangan. Dan juga dari segi dia punya iaitu strong dari segi inilah kan nak retire sebagainya kan, masa dan sebagainya. Jadi biasanya ada capital. So yang ni bahaya juga sebab antara common mistake lah buka bisnes, betul tak? Bisnes pula tak biasa buat, lepas tu jadi rugi. Buka kadang-kadang as simple as benda nampak so-called utuh ataupun strong. Macam contohnya Musang King sebagai contoh kan. Dah sekali Musang King ramai orang buat. Tahun ni kan 2026 ni lebih setengah juta pokok, harga rendah kan. Ada nak buat FCVO, which is okay. FCVO maksudnya dalam kes ni ialah palm oil. Okay, maksudnya dia buat palm oil, buat ni sebagainya, which is okay. Tapi capital lock in pula 5-10 tahun, that's every 20 years kena planting. Jadi 50 tahun ni kena planning untuk retirement sebenarnya. Jadi modal tu ada, kena gunakan betul lah, gunakan low risk kan, high return, yang predictable outcome. Sebab kita kena afford untuk buat mistake sebenarnya. Dan kalau kita dah pencen contoh 55-60, ini pasal bahaya. Sebab most people masa ni ramai orang attack ialah pinjam duit ke saudara mara ke, ataupun offer pelaburan. Banyak saya tengok ni pasal case study saya punya student sendiri. Sebab boleh kata 80% student saya ni kategori pre-retire dan retire. Jadi ni common mistake buat. Saya harap abang kakak kat luar sana jangan buat lah. Ataupun mungkin yang umur saya 45 ni, kawan-kawan jangan buat. Pasal ini risiko yang tak boleh nak reverse. One mistake yang akan hancurkan seluruh kita punya hidup kita, dan kita kena afford untuk buat benda tu. Jadi ini key penting lah. Okey, jangan teruja sangat masuk benda tu pasal. Dan contohnya kalau kita bersara tu bukan pasal kaya sangat, at least kita protect duit yang kita bersara tu, dia tak cair macam tu, tak laju, at least dia dapat slow kan, lambat kan. Itu dah kira win sebenarnya. Alright, so bagi 40, bagi 50 dan juga yang dah retire 55-65 tu, belum terlambat, ada second chance. Alright, boleh join saya untuk buat second chapter punya income. Ini low risk tau, modal selamat. Bersama juga ialah return tu insyaAllah predictable lah. Setakat saya buat dekat 20 tahun ni, alhamdulillah. Alright, so dan 10 of tahun ni juga enjoy. Itulah cerita dia. Alright, kita akan jumpa dalam video masa tu masa. All the best bro.